Dia kata lepas pada semayang dia lari terus. Boleh atau tidak? Boleh. Dengar baik-baik. Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk kita ikut. Bila untuk kita ikut? Daripada takbir sampai salam. Habis takat tu semayang jemaah. Faham? Jadi dak wajib ikut berzikir, dak wajib ikut berdoa. Faham? Jadi kalau kita tak ada hal, tak ada nak keluar, elok kita berzikir beramai-ramai dan berdoa dengan imam nanti. Itu yang terbaik. Okey? Kemudian pula, apakah hukum orang yang tidak berdoa selepas semayang? Orang itu rugi tapi tidak berdosa. Kerana berdoa dan berzikir selepas salam ialah sunat. Apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat dak pun berdosa. Tapi rugilah. Nah, kerana Nabi ni sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang style aku buat. Aku semayang mesti aku berzikir dan berdoa selepas semayang. Kitab-kitab hadis sahih mesti Nabi berzikir. Kalau tidak panjang pendek, kalau tidak pendek panjang. Okey? Apa hukum baca wirid dan doa lepas solat? Kerana ada sahabat saya daripada mazhab lain terus bangun lepas solat tanpa wirid dan berdoa. Kawan dia mazhab lain bila habis salam dak wirid dak berdoa. Dan jisi jumhur ulama, kerana mengikut amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan jangan kita tak berzikir selepas daripada salam. Berzikirlah walaupun sedikit. Walaupun kita ada kerja, dalam berjalan kita berzikir. Atau kita nak solat sunat pula, jangan terus solat sunat. Fi kulli duburin minal maktubah zikrun. Tiap-tiap habis kita semayang 5 waktu, ada zikir di sana. Batu dalam hadis ni kita dengar Nabi lepas salam, Nabi kata astagfirullah. Dalam hadis yang lain lepas salam pula, Nabi kata la ilaha illallah. Ada hadis yang lain pula semayang asar, Nabi sebut subhanallah. Nah, jadi tu imam ni dia campur semua hadis, jadi panjanglah wiridnya. Asalnya dia berasingan. Cuma ulama pesan bid'ah lepas salam terus keluar. Ini adalah bid'ah, bukan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah tak berdoa walaupun pendek. Katakan kita ada kerja, mustahak tak? Lepas pada salam kita nak wirid dengan imam lama sangat, maka kita baca pendek sudah. Astaghfirullahalazim, 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 dan berdoa walaupun sepatah. Nah, itulah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kawan ini bukan mazhab jumhur ulama ni, mazhab malah berzikir. Saya tengok ada siapa ustaz mana lebut dalam TV kata dalam hadis Nabi kata siapa yang tak berdoa bersama ramai-ramai bersama dengan imam maka dia tu orang sombong, munafik apa semua. Pertama, tak ada hadis yang macam tu. Wallahi, kalau ada, tentulah ulama jadikan doa bersama dengan imam menjadi wajib. Tengok Imam Syafi'i kata apa dalam kitab dia Al-Um, bila dia bahas benda ni. Imam Syafi'i dia petik hadis Ummu Salamah kata Nabi selepas daripada salat makatha qalilan, dia duduk sekejap. Ibnu Syihab kata aku berpendapat Nabi duduk sekejap kerana Nabi nak bagi orang perempuan bangun dulu supaya tak bercampur dengan orang lelaki. Kemudian Imam Syafi'i sebut riwayat Ibnu Abbas, kana raf'us saut ba'da insiraf an-nas min as-salah fi ahdi Rasulillah. Adapun angkat suara selepas daripada solat tu berlaku lepas pada zaman Nabi dengan takbir dan tan. Imam Syafi'i rumus. Kata Imam Syafi'i, wa akhtarul imani lil imam wal ma'mum an yukhfiya bidzikr. Aku pilih untuk imam dan makmum supaya mereka itu mendiamkan zikir, yukhfiya dzikr, untuk mereka itu memperlahankan zikir, kecuali jika imam mau an yuta'allama min, untuk orang belajar daripada dia. Fa idza tu'allima min fasir, maka apabila orang telah belajar daripada dia, maka dia perlahankan.
Kemudian Imam Syafi'i kata, Nabi SAW tu selepas daripada semayang, kadang-kadang dia duduk sekejap berzikir, kadang-kadang dia tidak berzikir, dia terus bangun, kadang-kadang dia tunggu sekejap bagi orang perempuan pergi. Macam-macam benda dia buat. Dia kata, kadang-kadang dia kuatkan zikir kerana dia mau orang belajar. Kalau kamu bertanya aku, kata Imam Syafi'i, seperti apa? Nescaya aku jawab, kata Imam Syafi'i, seperti mana dia pernah semayang di atas mimbar. Dalam riwayat hadis, Nabi pernah semayang atas mimbar. Kenapa dia semayang atas mimbar, kata Imam Syafi'i? Kerana dia mau makmum di belakang tengok macam mana cara dia semayang, kerana orang belakang tak nampak. Bila dia nak sujud, dia tunduk, dia unuk ke belakang. Masa dia nak rokok, dia rokok atas mimbar. Dalam hayat dia bukan duduk semayang atas mimbar, tapi dia semayang atas mimbar bila time dia nak bagi orang belajar. Demikian kata Imam Syafi'i, imam mengangkat suara dia apabila dia nak bagi makmum belajar. Apabila mereka telah belajar, dia tak perlu angkatkan suara, seperti mana Nabi dia katakan. Maka dengan itu aku suka, maka makmum, orang yang semayang, selepas semayang boleh pergi terus, ataupun boleh tunggu sebentar. Dia boleh pergi selepas daripada imam bagi salam, kata Imam Syafi'i, ataupun tunggu sebentar bersama imam. Jika dia tunggu sebentar sehingga imam pergi, itu lebih aku sukai. Itu kata Imam Syafi'i. Dalam kitab ada Al-Um. Itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam mazhab Syafi'i. Di negeri Perlis ni, di semua masjid kita letakkan zikir tu di depan. Tengok tak? Semua masjid zikir selepas solat. Habis tu pasal apa tak kuat? Pasal Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dia kata Nabi zikir perlahan. Nabi hanya kuat seketika untuk mengajar. Bila ada orang pandai, Nabi perlahankan. So kita pakai yang tu. Kerana kadang-kadang tak sama kawan ni, dia subhanallah lambat sikit, subhanallah, subhanallah. Ni tu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau kita zikir kuat, kadang-kadang orang yang mai kemudian nak semayang lambat pun, nak baca apa pun, ganggu dengan dia duk zikir. Sedangkan dia semayang ni. Nabi SAW duduk di dalam masjid. Nabi tiba-tiba dalam hadis Abu Daud, Nabi tengok orang zikir kuat. Nabi larang dia zikir. Kullukum yunaji rabbakum. Semua kamu munajat kepada. Fala yarfa'anna ba'dukum sautahu ba'dukum ala ba'd. Jangan sebagian kamu angkat suara dia atas yang lain, kata Nabi. Jadi kita duduk dalam masjid tu, seorang tu baca Quran kuat, kita mungkin nak zikir, dia kita baca pelan-pelan. Imam juga sama. Hak mana baca kuat tadi, hak agama suruh dia dah buat dah. Tadi bacaan dalam semayang tadi. Bacaan dalam semayang pun 2 rakaat awal je kuat, hak kedua tak kuat. Zuhur tak kuat. Tempat yang Nabi kuat, kita kuatlah. Tempat yang Nabi pelan, kita pelan. Itu yang kita amalkan. Bukan kita kata tak payah berzikir. Sebab tu, kemudian zikir selepas solat ni, Nabi sebenarnya, dia tidak berdoa, angkat tangan selepas solat, melainkan apabila ada keperluan, doa khusus lah, ada isu yang ada. Kalau tidak, Nabi hanya membaca wirid-wirid saja. Macam Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Pagi-pagi Nabi kata Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita tulis di situ. Jadi semua orang baca. Semua orang baca. Sahabat-sahabat Nabi SAW macam mana? Selepas mereka semayang, di kalangan mereka ada yang duduk untuk membaca zikir. Di kalangan mereka ada yang urusan bangun terus. Kesemuanya tidak mencacatkan. Siapa yang duduk berzikir, pahala tambah. Siapa yang bangkit kerana ada urusan, dia boleh bangkit. Di Perlis, orang kata tak ada doa pas solat, tak ada zikir. Ada, cuma tak ada beramai. Tapi digalakkan setiap orang. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah. Terus orang tu bangkit, dia pergi kerja. Adakah dia buat salah? Tak. Dia kata semayang apa sampai tak doa? Mana hantau dia tak doa? Tadi dia sujud. Tadi sebelum salam mana hantau dia tak doa? Cuma dia tak baca wirid. Wirid. Sebab bila kita tak faham konsep semayang tu, kita duk sangka dia tak doa lah.